Ini kawasan Kota Lama Kanan. Sebelah kanan ni ialah sekolahnya SK Kota Lama Kanan. Tempat lawan bola dulu, bola jaring, bola sepak. Sebelah kiri ni Laksa Derih. Setiap malam main lepak makan Laksa Derih. Oh, sejarah. Ini labu sayur banyak di sini. Kawasan labu sayur. Masa bujang lu pernah jogging lah jalan ni. Ini jalan lama. Kalau jogging alright. Kanan pergi Jambatan Stadion Jalil, Jambatan Baru ke Kuala Kangsar. Ini Labu Besar. Ada biunsuk laksa sedap. Cantik labu tu, kalau tebuk tu buat rumah. Jadi cerita I Dream of Genie. Cerita magic dulu popular lah. Genie. Jin. Ini semua tempat buat labu. Kiri ni sekolah menengah Sayung. Tempat main juga dulu. Kang pengetua Cikgu Salim. Kawan lama lah menembak tu, Cikgu Salim. Masuk dalam ni belah kiri SK Sayung. Zaman dulu SK Sayung, kiri kanan ni ada bangunan lama tau. Sekolah dia bangunan kayu. Sayanglah diruntuh. Ni pun surau tempat lepak lama. Cikgu Bahari duduk sini. Depan tu ada Popiang Sayung belah kiri. Lepas tu rumah Pak Mentua, Mak Mentua tu. Itu dia. Rumah sewa kat belakang tu. Belah kanan pergi Sayung Tebing. Sewa sana tu. Bawah tu. Sebelah kiri masjid. Masjid lama, Masjid Sayung. Tahun 79 duduk sini. Mula-mula jadi cikgu jalan kaki di sekolah. Lepas seminggu dapat basikal second hand. Naik basikal. Kalau hujan tumpang cikgu. Kadang pakai payung naik basikal. Kuala Sayung. Ada sungai bawah tu. Pernah terjun kat situ cari ikan. Ni dah masuk area Bendang Kerin. Nama Bendang Kerin, nama asal dulu Menang Keris. Menang Keris. Inilah sekolah Menang Kerin. Sekolah pertama. Cantik lah. Makin lama memanglah makin cantik kan. Bajet dia. Padang tempat kita main tu, latih.
bola jaring. Menang Chris. Kisah pertandingan apa pahlawan lama kan. Akhirnya bendang kering. Macam mana boleh tukar pula. Pelat kot pelat. Tu teruslah. Lagu nostalgia. Bendang kering. Di hati tersentuh hatiku, rasa ni gerai Cik Nen. Sebelah ni. Hilangkan rumah Cikgu Latif sebelah kiri. Ni bukit. Zaman dulu naik scramblers ni. Tanah merah kan. Masuk rumah orang asli dalam tu. Ni bukit Menangkrim tinggi. Ya malam panggilanmu sehati ku menanti, walaupun sehari tak ku dengar suaramu. Depan tu kiri kanan kita dulu ada dusun cikgu sekolah benang kering. Selalu datang kalau musim buah durian, rambutan. Lepak-lepak lah guys tu. Depan ni Kampung Cermin. Dulu ada budak-budak sekolah kat sana kan. Sekarang tak ada dah, kosong dah. Ada sungai. Dulu jambatan satu je belah kanan. Ni jambatan baru. Ni sungai dia. Pernah mandi kat bawah tu. Memang best. Air pun jernih. Dulu ada kampung sini. Sekarang dah tak ada. Itulah serba sedikit kisah Bendang Kering.